Faizal masuk dalam kotak penalti, tetapi sekali lagi dia keseorangan. Bola masih lagi dalam kawasan permainan. Lontaran ke dalam Kelantan. Dausu dan juga Faizal Abu Bakar. Tapi Dausu yang berjaya. Ada kira-kira 200 orang penyokong The Ring Warriors di Stadium Darul Aman malam ini. Dan saya percaya ribuan lagi yang sedang menyaksikan perlawanan ini di mana-mana saja. Skrin gergasi kini sudah menjadi norm, sudah menjadi perkara yang lumrah Yusri Celah untuk melihat dan juga menonton perlawanan bola sepak. Di mana sekarang banyak secara langsung dilakukan. Jadi rata-rata peminat yang menjadi pasukan pelawat berjaya juga dapat menyaksikan perlawanan. Indra pindah dari Aziz. Kelantan mengasak dari sebelah tepi. Pemain muda Syamim masih lagi belum dapat membuktikan kemampuan sebenarnya. Ketika ini dia agak menjadi penumpang, hanya memerhatikan saja pergerakan Indra Putra dan juga Aziz Ismail. Gadar, Farhan, one touch dari Farhan sebentar tadi. Datang ialah Bati Radhi dari belakang. Cross, tangkapan kemas dapat dilakukan oleh Halmi Aliza. Memang dia kalau boleh akan cuba untuk pastikan bahawa itu golnya tidak dibolosi. Walaupun kalau anda masih ingat lagi musim lalu pertemuan antara Kelantan dan juga Kedah ini, pernah tetapan bola masuk dalam gawang sendiri ketika sepakan penjuru diambil. Gadar melewati pintu gol, tapi kontrol yang baik, kawalan bola yang kemas ditunjukkan oleh penyerang Lebanon ini. Kita dapat lihat di mana first touch yang berjaya, yang sempurna diambil daripada Muhammad Gadar, yang membuatkan beliau berjaya menghasilkan pergerakan yang baik dan penjudahan yang kurang yang menyaksikan bola terus ke atas. Menit sudah berlalu di antara kedua pasukan ini. Kelantan cuba untuk melonjak ke tangga yang pertama, buat kali yang pertama pada musim ini, dengan kelebihan pada mereka bermain dahulu. Tiru tandukannya ke belakang sama ada Garan untuk mencari sepakan penjuru ataupun tidak. Sepakan gol diberikan. Kalau dibiarkan bola itu tentu dapat corner Yusri. Ya. Cukup berbahaya pemain ini dalam 14 minit pertama ini. Jika dilihat daripada pergerakan Kelantan, banyak main target mereka adalah Muhammad Gadar setiap bola yang dihantar. Bagaimana dengan gandingan beliau dengan Mak Yo setakat ini selepas 4 perlawanan? Pada saya mereka salah satu gandingan yang boleh dikatakan berbahaya juga ya. Kerana mereka ini acap kali memberikan satu permainan yang terbaik dan juga dapat memberikan ground untuk pasukan pelawat ataupun lawan mereka sendiri. Dengan pengalaman yang ada kepada Mak Yo dan juga pemain import Muhammad Gadar, sudah pasti Kelantan akan cuba memanfaatkan kebolehan yang mereka berdua ini. InsyaAllah kami akan cuba sampaikan juga keputusan-keputusan perlawanan untuk saingan Liga Premier yang berlangsung pada hari ini. Dalam pada itu Sabri Abu ataupun Adigun, dia telah bermain dengan agak cemerlang setakat ini, biarpun posisinya mungkin agak asing pada beliau selaku back kiri dengan ketiadaan Azmi Muslim yang sudah pun berhijrah ke pasukan yang lain.
insiden yang berlaku betul-betul di hadapan penolong Gadil yang kedua, Johairi Idris. Ini kali yang kedua sepakan percuma dari sebelah kiri pintu gol Kedah. Kali ini lebih mengecewakan yang diambil oleh ketua pasukan sendiri. Cepat-cepat dia meminta maaf, Jufri. Ketika ini permainan banyak berlega di kawasan tengah padang, yang mana jika dilihat kedua-dua penjaga gol masih belum diberi percubaan yang berbahaya. Bola kebanyakan berlega di tengah padang dan kerap kali sampai ke tengah padang sahaja permainan dapat dimanfaatkan dan gagal untuk mencari ruang di bahagian atas. Baik, untuk 5 minit yang terakhir ketika ini Kedah menghadapi sedikit kesukaran mengatur serangan. Pada itu sedikit tripping, tackle yang lambat dilakukan oleh kapten Kedah. Padri membuka permainan. Farhan terus kepada Hamian. Biru tukar bola itu untuk Syamim. Tempoh hari untuk perlawanan dengan pasukan Lions. Nizam Azhar Yusof menurunkan Fikri. Kali ini giliran seorang lagi pemain baru yang dibawa masuk di bangku simpanan. Nizam Azhar Yusof memiliki Sores, Sikok Luen dan juga Fazril Tatai. 3 pemain yang pada saya pengalaman lah kalau nak dibandingkan dengan Basharul ataupun Abdul Latif dan juga Muhammad sendiri. Kedah ketika ini masih lagi tercecer di sana, di mana mereka masih lagi belum dapat memanfaatkan atau menyempurnakan permainan pada lewat 17 minit ini, di mana gerakan-gerakan mereka hanya daripada pemain tengah ataupun daripada pertahanan terus pada atas dan kerap kali bola hilang. Di utara tanah air, iaitu di Kanga, ada juga perlawanan yang sedang berlangsung, iaitu antara Perlis dengan Pahang. Sudah ada jaringan yang berlaku di sana milik pasukan pelawat. Bercala yang cukup menyakitkan hati bila disebut tiba-tiba hendak melanda semula bola sepak negara, bermula dengan pasukan Sang Singa Utara. Agak menyedihkan, Zainal. Betul. Apa yang kita dengar dalam 1-2 hari ini, di mana jika benar ianya berlaku amat-amat menyedihkan, dan ianya di saat-saat pasukan kebangsaan naik semula, gejala ini masih lagi berterusan. Kita sendiri bersusah payah, berusaha keras untuk melihat kebangkitan pasukan bola sepak negara ini, tapi kita dikecewakan dengan keadaan seperti ini. Gadil memberikan sepakan gol kepada pasukan Kedah apabila Syamim berjaya menyekat Nur Syarul Idhan Talaha daripada melakukan hantaran lintang. Helmi Eliza lebih banyak diasah berbanding dengan Khairul Fahmi Cikman. Namanya sudah tersenarai dengan pasukan Olimpik negara. Gadar, Indra. Banyak serangan Kelantan sekarang ini tertumpu di bahagian tengah. Mereka tidak ada peluang untuk cuba melakukannya daripada sebelah tepi ketika ini, Yusri. Ya, benar kan Zainal? Kita lihat sekarang ni, tetapi bola banyak berlega di kawasan Kedah sebenarnya. Dan pasukan Kelantan yang mendominasikan ketika ini perlawanan, dan pergerakan mereka berkisarkan kepada 2 penyerang kembar mereka, iaitu Nur Syarul Idhan Talaha dan bersama dengan Muhammad Gadar.
ada sebarang cross yang dapat dilakukan. Mana dia cuba untuk bermain dengan bola bawah. Farhan bertukar posisi sekarang ini. Dia bergerak ke sebelah tepi, sebelah kiri, dengan Indra Putra di bahagian tengah, manakala Muhammad Gadar pula di seberang sana. Aziz Badirati, Aziz Ismail yang pernah mewakili pasukan KL Plus, Peter Butler, pelatih pernah juga membimbing pasukan Kelantan sebelum ini, sebelum dilepaskan kepada Satya Naden. Syakir, cubaan yang menarik tapi dapat ditampan oleh Airul Helmi. Offside. Farhan jatuh betul-betul kepada Indra Putra Mahyudin. Half volley yang dilakukannya dapat ditangkap kemas Helmi Aliza. Agak teragak-agak Indra Putra ketika membuat sepakan tadi, ya Zainal. Mungkin beliau melihat kedudukan penjaga gol sedikit terkeluar yang menyebabkan beliau ingin menyongkit bola itu untuk menerjah jaring. Antara Subra dengan Khairul Mahaimin. Kedua-duanya dipanggil oleh pengadil ketika ini. Yang mahukan pergeseran ini segera dihentikan. Lumrah bola sepak. Lumrah bola sepak. Tapi bukan sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang biasa ketika ini untuk pasukan Kedah. Bantuan jaringan. Diteruskan oleh Ngadil. Lagi hantaran jauh Faizal Abu Bakar. Antara pemain muda yang sering mendapat perhatian, tetapi kebelakangan ini harus kita akui betapa prestasinya agak merosot, seolah-olah dia hilang keyakinan dirinya untuk bermain selincah seperti biasa. Ya, itu yang ingin saya katakan tadi. Bila kita melihat pemain-pemain Kedah, mereka kurang keyakinan ketika bola berada di kaki mereka, dan segera mereka melepaskan bola yang berada kepada mereka untuk diberikan kepada kawan. Ya, seolah-olah lepas dah tanggungjawab aku. Ya. Indra Azmizi banyak membantu Amar Rohidan ketika ini di bahagian tengah, utamanya dalam mencabar penguasaan Syakir dan juga Badirati. Dapat sedikit Indra, diasak dari belakang oleh Badrul Bakhtiar. Azmizi, Amar Rohidan, hantaran jauh dapat dikawal. Faizal berdepan dengan Dauksu, lepas, cuba dibantu oleh siapa? Sabri Abu naik ke atas, lontaran ke dalam. Cepat Adigun ataupun Sabri Abu naik untuk membantu. Ini juga antara kelebihan yang dimiliki oleh Sabri Abu. Mengingatkan saya kepada Muhammad Ramli, bek kiri yang cukup kental, dipanggil sebagai kereta kebal dalam pasukan Kedah satu ketika dahulu, Yusri. Kebanyakan pemain-pemain ketika ini mempunyai corak permainan yang keras. Bahaya sekarang ini kerana kawasan midfield Kedah agak kosong. Farhan, Sabri dipanggil sekarang ini. Apakah dia akan menerima kad kuning ataupun amaran lisan terlebih dahulu? Okey, Syamsuddin menggunakan budi bicara sebelum melayangkan kad kuning kepada Sabri Mabu.
Dan itu bukanlah satu tindakan yang disengajakan. Sepakan percuma ini ke tengah sedikit jika dibandingkan dengan dua sepakan percuma yang lalu. Fatih Radhi sekali lagi akan mengambil tanggungjawab ini. Di kirinya ada Syakir, di depannya ada Benteng dan juga Damsu Jamaluddin. 4 pemain Red Warriors dalam kotak penalti. Gadar terlepas walaupun dia offside ataupun tidak. Datang dari blind side ketika ini. Jauhari tidak mengangkat bendera, bermakna Gadar tidak offside, tapi terlepas peluang untuk pasukan Kelantan mendapatkan gol yang pertama. Kerana itu adalah peluang yang lebih baik setakat ini selepas 26 minit untuk Kelantan. Yusri, agak menghairankan apabila Gadar kesorangan tanpa dicabar oleh pertahanan pasukan Kedah. Di sini di mana letaknya pertahanan pasukan Kedah ketika itu. Itu yang menjadi persoalan ketika ini, Zainal. Biarpun setakat ini kuasaan permainan ditunjukkan oleh pasukan Kelantan, tapi barisan hadapan mereka juga agak tumpul. Ini sesuatu yang meresahkan penyokong-penyokong The Red Warriors yang telah pun mereka luahkan. Peluang mereka miliki, tapi penyudah yang masih lagi belum menampakkan hasil. Di tim adalah pasukan yang boleh dikatakan agak menyelah setakat ini, kerana 6 gol diperolehi daripada 3 perlawanan tanpa dibolosi sebarang gol setakat ini. Amar Rohidan, Syamim meminta bola. Dorongan yang dapat disekat oleh Aziz Ismail. Saya rasa tempo permainan kita di Liga Malaysia ini juga perlu diubah, kerana kita terlalu perlahan sangat, Yusri. Benar kata Zainal. Saya amat bersetuju. Jika dilihat dengan pergerakan sebentar tadi, rata-rata pemain Kedah hanya memerhatikan bola yang interpassing daripada pemain Kelantan sahaja. Dan bola ataupun hantaran perlahan, tapi masih lagi dapat diteruskan permainan tanpa ada cabaran daripada pasukan lawan. Gadar satu gol pada sudut yang itu sukar sekali dilakukan bersama-sama dengan Daud Su.